Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada kali ini saya nak review tentang RSX 3 tahun. Untuk maklumat lebih lanjut, jom saya terangkan tentang motosikal RSX ini. Okey, pada kali ini saya berada di Sabah di Sabah. Inilah keadaan di Sabah. Saya tak tahulah kalau saya nak review motor, biasanya saya akan sampai ke Sabah. Okey, inilah dia RSX yang terkenal dengan julukan rosak selalu ekstrim. Ya ke? Tapi di sini saya tengok tak ada pun rosak. Inilah motor kawan saya bukan motor saya motor kawan saya punya motor. Kawan saya ni, karakter dia ni bukannya orang yang huha-huha. Dia pakai motor pergi kerja, balik kerja. Inilah keadaan motor dia. Kalau awak tengok daki-daki dia ni, boleh tahulah dia ni bukan jenis orang yang cermat sangat pun. Dapat motor, pakai motor, simpan motor. Dan kalau tak salah saya, motor ni dah digunakan selama 3 tahun. Kalau tak salah saya lah, kalau salah lah. Tapi kalau tak salah saya 3 tahun. Inilah condition dia. Ni saya berada dah patah-patah tu. Geleber dah. Tapi tak ada sampai tercabut dah menari tadi. Menari-nari dah. Kat sini pun sama inilah masalah kalau motosikal gunakan side mirror macam ni Tapi kalau di Vietnam dia bentuk side mirror ni lebih tersimpan lagi lebih kemas lebih tersimpan Dia tak jadi macam ni lah Tak jadi macam ni sebab dia tak terkeluar macam ni kan. Dia lebih rapi buatan dia. Dia pasang daripada tepi saja. Okey, kawan saya ni dia pakai motor memang cermat kalau awak tengok mana ada buat apa-apa pun. Semua standard lagi. Tak ada nak tambah-tambah stiker, semua tak ada. Kecuali stiker L ni lah. L. Sebab dia gunakan motor ni untuk tujuan pergi kerja balik kerja kan. Dia ni bukan jenis orang yang modified buat apa semua. Tapi motor ni begini keadaan dia tak ada buat apa pun. Dan dah 3 tahun dah. Kalau awak tengok kualiti untuk RSX ni kan, lampu depan dia masih lagi tak kuning Ada sekarang motor celup ni kan, motor-motor celup ni kan, motor-motor duplicate ni kan, motor-motor kopi ni dia punya lampu dia dah kuning kan, ini tak kuning, cantik lagi. So inilah keadaan motor RSX 3 tahun dengan syarat tangan tak boleh gatal. Jangan gatal-gatal tangan. Buat ni 3 tahun steady je. Kalau tengok steady je. Kalau awak nak tengok motor tu penggunaan dia kasar tidak, awak tengok peminyak kaki dia. Tengok dia ni. Cantik lagi kan. Kalau awak tengok disc, kalau brake terlalu ekstrim, disc dia akan jadi cepat makan ataupun jalan dah terlalu jauh So inilah keadaan motor RSX 3 tahun dengan keadaan jalan di Sabah ni kan. Awak tengok ekstrim juga jalan kat Sabah ni. Lubang tu satu cerita lah Kalau awak jalan-jalan awak akan jumpa lubang. Besar juga lubang dia. So kena hati-hati dengan penggunaan standard. Standard. Jangan gatal-gatal tangan pergi kerja balik kerja. Buatlah aktiviti apa pun, tak payah tanpa stiker-stiker semua. Tempat duduk berkapang, kena hujan, kena panas, berdebu-debu semua ni. Okey, steady. Masih lagi dalam keadaan terbaik terbaik. Maksudnya plastik dia tak adalah macam mudah reput Ada setengah motosikal plastik dia mudah reput Nampak macam dah nak merekah semua tu kan. Jadi yang ni elok Masa saya ambil motor ni semalam, rantai motor ni memang sangat kering kontang Semalam saya letak minyak lah. Tapi bila dah letak minyak, itulah dia akan ada macam ni lah. Ni tanda-tanda awal lah, akan jadi kotor lah. Inilah masalah dia ni Kalau RSX ni dia tak ada cover rantai Cover rantai ni macam ni Dan motor sport macam ni lah. Yang ada orang sampai buang lagi cover rantai. So saya pun tak tahulah macam mana dia orang punya pemikiran Okay, untuk Honda RSX ni pada pendapat saya lah apa yang saya puji tentang Honda RSX adalah dia punya sistem brake. Sistem brake Honda RSX ni depan belakang branded Nissan Nissan ada ABS. Bagus lah, sangat bagus Kalau kita membrake memang bagus. Brake dia bagus depan belakang branded. Lepas tu brake dia mencengkang bagus dengan ABS pada bahagian depan. Perkara ni sebenarnya bukan kata pada Honda RSX Kalau awak tengok dalam industri pemotoran untuk motor-motor yang branded lah Honda, Yamaha, Suzuki Kawasaki Honda adalah antara pengeluar motosikal yang sangat mengutamakan keselamatan pada pengguna dia. Dia ada ABS Kalau awak tengok pada skuter pun sama dia ada kombi brake brake mana satu brake saja, tayar depan dan tayar belakang akan di brake sekali. Dan benda ni berlaku pada skuter. Dan di Thailand juga, apa yang saya tengok dalam video di Thailand, Honda Wave 125 pun dah dilengkapi dengan kombi brake. Jadi benda ni memang awak kalau tengok dalam industri pemotoran, Honda mendahului
pesaing dia dalam menghasilkan motosikal yang mengutamakan keselamatan. Brake dia memang dia sangat jaga. Tapi tinggal lagi, kilang dah bagi brake bagus-bagus, awak pergi kecilkan tayar belakang, sekecil-kecil yang boleh. Kilang bagilah brake apa pun, dia tak akan berfungsi dengan baik. Itulah kelemahan dia kalau awak tak gunakan technical punya experience, pengetahuan di mana kita tak boleh tukar tayar ni sesuka hati Dengan CC 150, tayar yang dibekalkan oleh kilang ni sangat bagus sebenarnya. Kalau awak dah kecilkan tayar, awak letak brake apa, tetap melayang-layang. Sebab tayar dah berhenti tapi motor masih lagi bergerak. Tapi yang ni bukan kata motor tak bergerak juga, tapi dia lebih baik lah. Sebab bila tayar tu lebar, cengkaman dia bukan jalan lebih besar. So untuk Honda RSX, dia punya brake memang terbaik. Okey, perkara kedua tentang Honda RSX adalah dia punya fork. Saya sangat puji Honda RSX, fork dia bagus. Fork dia cukup besar dengan CC 150. Ada pesaing yang motosikal 150 dan ke atas. Dia punya fork kurus kering kurus kering. Faham tak ayat tu? Kurus kering. Dah lah kurus kering. Kurus kering tu faham lah tak kuat lah. Tak boleh bekerja dengan baik lah. Tu awak boleh tengok dia punya shaft dia ni pun kurus kering. So CC 150 sepatutnya kena buat fork macam ni lah, punya tegap. Kalau boleh tegap lagi. Sebab motosikal ni rata-rata orang tunggang bukan 100 ke bawah, semua 100 ke atas. 110, 120, 130. Jadi 100 ke atas layak ke? 100 ke atas gunakan fork kurus kering? Kurus kering, bukankah itu satu benda yang tak bagus dan boleh menyebabkan motor jadi melayang-layang? Ini keselamatan, ini soal keselamatan dan keselesaan. Kalau fork terlalu kurus kering, faedah dia pada kilang lah. Kilang dapat menjimatkan banyak kos, tapi kerugian dia pada pengguna. Fork dah jadi kurus kering. Kurus kering, kecil sangat. Ini pun, model ni pun dah kurus kering juga ni. Kalau awak tengok Honda RS 150, dia punya fork ni tak ada banyak ukiran. Ukiran ni nampak lawa, tapi ukiran ni dah menyebabkan fork jadi kurus. Bila jadi kurus, berat kat depan dah jadi kurang. Antara satu faktor yang menyebabkan tunggangan tu jadi mantap, jadi berkeyakinan untuk kita menunggang motosikal adalah berat yang cukup. Sebab motosikal ni bila dah bawa 100 ke atas, awak boleh rasa lah motosikal tu dah tak stabil lah kan, melayang-layang dah. Ini pun untuk RSX ni kan, kalau kita tunggang dalam keadaan laju pun kita boleh rasa dia dah melayang dah. Lebih 110 pun, 120 kita dah rasa dia dah start melayang, terutama pada bahagian belakang dah start nak melayang-layang. Jadi melayang-layang ni lah yang bahaya ni. Melayang ni saya silap nyawa pun boleh melayang. Sebab ringan, terutama awak sisir dengan lori So awak boleh fikir sendirilah. Saya pun heran, ada juga orang yang sanggup melarik lagi fork ni biar kurus kering. Dah lah kilang bagi kecil, ni nasib baik RSX besar sikit Dah lah kilang bagi kecil, larik lagi. Come on, nak ringan macam mana lagi? Kilang suka lagi awak larik lagi dia suka. Maksudnya material nak buat fork, batang fork ni makin sikit. Bila fork ni kurus kering, material ni jadi sikit, dia lagi suka lah. Dah buat 100 unit, boleh dapat 3-4 unit lagi fork macam ni. So fork kurus kering ni tak bagus untuk kita sebenarnya. Awak kena berfikiran jauh lah. Untuk RSX, pada saya setakat ni cukup lagi. Tapi kalau dia bagi pilihan antara RSX, biarlah saya pakai fork RS tu, sebab dia tak ada ukiran macam ni. Ukiran ni walaupun nampak cantik, tapi dia dah mengurangkan saiz fork ni. Kelebihan yang ketiga adalah pemijat kaki. Pemijat kaki RSX ni Honda bagus Dia bagilah alloy macam ni. Nampaklah mahal sikit motor ni tak nampak semuanya besi. Kalau besi tu banding dengan alloy macam ni, alloy ni dia kos dia lain ni kalau awak kira segi penghasilan sebuah motosikal. Lepas tu kan sekarang kan ada motosikal yang dia punya pemijat kaki dia semua besi. Dah tu pasang kat bawah pula tu. Macam RSX ni kan bagus kan, pasang alloy macam ni kan. Tapi itulah kalau dapat dicat lagi cantik. Sebab bila tak dicat jadi macam ni lah. Masa keluar kilang nampak aluminium ni lawa, cantik. Bila dah kena hujan, kena panas, kena debu, awak nampak tak? Kotor kan. Nampak kotor tu. Kotor dia kalau awak basuh tak boleh nak hilang, kecuali awak basuh dengan chemical. Itulah masalah tu. Okey, seterusnya untuk pemijat kaki RSX ni dia terasing. Terasing maksudnya dia ambil pemijat kaki ni daripada body kan. Dia tak tapping daripada bawah enjin. Kalau tapping bawah enjin, enjin bergegar, pemijat kaki lagi teruk bergegar. Itu tak boleh elak lah. Ni pun gegar juga ni RSX ni kan. Tapi kalau dia ambil, dia pasang di bawah enjin kat sana tu, lagilah kuat gegar dia. Jadi antara kelebihan RSX, pemijat kaki dia kualiti. Yang kedua,
Dia punya chassis motosikal Okey, seterusnya adalah meter Meter RSX ni agak menarik Kualiti dia punya buatan menarik Menarik kualiti dia. Dah kena hujan, kena panas, tak ada kena panas pun macam ni. Ni ada cover sikit bagi dalam ni dengan logo Honda dia. Nampak menarik. Cuma kat sini berbilah-bilah kan. Tengok, okay. Sebab kat sini ada banyak sangat dia punya bertindih-tindih kan. Dia menyumbang pada air takung dengan habuk lah. Kalau tengok ni bertakung-takung habuk Kalau dia ada visor panjang dia kurang jadi macam tu lah. Tapi kalau macam ni kita buat tengok ni. Apa penangkan awak kan. Ni air melekat bertakung kat situ, tekan kat sini, takung kat sini. Jadi nak kena rajin cuci lah meter ni. Tapi untuk pada bahagian handle ni saya tak minat sangat lah. Sebab pada saya dia macam terlalu sangat bertindih-tindih. Tindih. Lawa tapi tak nampak macam kemas sangat. Sebab tu ada setengah negara dia punya RSX ni dia tak ada frame ni. Frame luar ni dah tak ada dah. Tapi frame luar ni awak jangan nampak macam ni Awak kena tengok segi teknikal Ada faedah ni frame yang ada macam ni. Yang ada bertebing-tebing ni. Cuba awak teka apa dia. Jawapan dia lah dia mengelakkan daripada skrin cepat calar, tergores. Contohlah awak pegang kunci. Cuba kalau awak tarik macam ni. Kan dia terkena oleh frame ni kan, tak terus pergi pada skrin. Jadi bagus ni sebenarnya. Okey, yang kelima, kualiti plastik Kualiti plastik Honda RSX. Dengan cat dia, berhujan, berjemur, berpanas, kena embun, cantik lagi. Tak mudah pudar, merekah. Buatan dia solid jugalah macam ni tu. Solid jugalah ni. Walaupun ni goyang ni solid lagi Inilah kelebihan Honda RSX. Dia punya plastik dia, buatan dia cantik Tapi itulah, kalau nak hantar pergi bengkel kena check betul jangan jumpa bengkel yang kerja dia kasar Kalau kerja dia kasar habislah. Buka terbagai-terbagai semua, habis nanti awak punya plastik Jadi tak cantik lah. Tapi so far saya tengok buatan dia solid. Solid plastik walaupun macam ni tak adalah nampak macam nak tercabut ke. Terutama pada bahagian depan walaupun pada banyak dia punya berlapis-lapis ni kan. Dia masih lagi okey lah. Okey lah, tak ada masalah. Okey, yang keenam dah lampu Lampu hadapan cantik, kemas, tersusun, kualiti, nampak cantik. Itu yang mahal tu. Nampak cantik. Dia pakai brand apa ni Kalau ni orang kata biasanya orang pakai Stanley ataupun Kato. Ni pakai brand apa saya tak tahu. Biasanya orang pakai Stanley ataupun Kato. Stanley Stanley betul Stanley ni adalah supplier untuk produk Jepun biasanya. Kereta, motosikal, Stanley Okey, yang ketujuh adalah bentuk keseluruhan motor adalah cantik RSX ni kalau awak tengok keseluruhan, tengok satu side saja, tengok dari sisi, tengok dari depan, tepi, kiri, kanan, spoiler dia ni, keseluruhan memang cantik. Memang cantik. Bentuk keseluruhan motor RSX ni pada saya cantik. Ada motor kadang-kadang tengok sini lawa, tengok sini tak lawa pula. Tengok lain semua lawa, sampai kat ekor dia tak lawa. Ekor tu tak lawa. Ada setengah motor lah tak lawa pula. RSX pada saya keseluruhan cantik. Tengok semua cantik. Masuk dia punya bahagian tu kosong sikit kan, tetap nampak cantik. Okey, yang ke-8, bawah motor lambat berhabuk. Kalau buka pada bahagian bawah ni lambat berhabuk. Ni memang ada habuk, tapi setelah 3 tahun dengan owner ni macam tu lah dia tak ambil peduli pun. Sebab dia ada longkang ni, lambat berhabuk. Jadi dia tutup, habuk naik atas, ada satu longkang lagi dengan penunggangan yang tak ambil peduli. Penunggangan yang tak ambil peduli, isi minyak jalan sampai masa servis. Ni keadaan lambat berhabuk. Ada setengah motor dia punya bahagian bawah situ cepat berhabuk. Dia tak susun betul-betul dia punya design tu. Keadaan dia memang bawah cepat berhabuk. Ini memang lekuk sikit sebab dia nak bagi angin masuk. Ni ada tujuan dia buat ni, bagi angin masuk. Ni apa ni, skru apa terjatuh. Dia tak tahu buat apa. Ni saya suruh bakul ni. Nampak ni kan, bukan suka-suka dia buat tu. Designer, engineer dia dah kaji tu. Sebab bawah ni ada air filter nampak, nak bagi angin masuk. Buat jangan tutup bahagian tu. Nampak macam tu. Okey, design dia lambat berhabuk. Okay, yang 9 saya puji segi enjin Enjin RSX ni walaupun banyaklah komen-komen kata enjin dia tak kuat lah, balancer bergegar lah, tensional problem lah. Tapi kalau awak pakai standard kan, standard bawa pun tak
keterlaluan. Seadanya lah kan, sesuai dengan 150cc punya tunggangan. Janganlah bawa-bawa macam 250cc, 500cc, 150cc. Awak ikutlah tunggangan 150cc. Dia okey sebenarnya, tak ada masalah pun. Awak jalan jauh ke, jalan dekat ke, hujan ke, dia punya tunggangan stabil. Tak ada masalah tunggangan dia. Enjin dia bunyi dia, timing enjin dia cantik je. Tak ada masalah. Ni motor ni dah 3 tahun Dia punya performance dia bagus. Okey, last yang ke-10 Yang ke-10. Motor ni condition dia dengan enjin dia, dengan body dia, dengan dia punya swing arm memang dah buat perjalanan sangat jauh Kalau awak tengok ada orang kan daripada Kelang dah bawa motor ni sampai ke luar negara dah. Sampai France, sampai ke Dubai pun ada. Pada pendapat saya kan, tahap scrambler pun ada. Sebab enjin ni memang tahan. Tapi awak tak boleh gatal tangan. Kalau awak pergi tuning dia punya ECU, setting sana setting sini, tak tahan lah dia. Ingat balik pesanan saya tadi, CC dia 150, awak tunggang ikut 150cc speed. Awak jangan dah beli motor 150cc, dalam hati nak seolah-olah 500cc. Tak dapat lah. Keseluruhan motor ni dah terbukti jalan jauh. Yang banyak masalah ni orang tak tahu nak gunakan motor ni ataupun salah guna. Dia nak lebih hebat pada orang lain, beli RSX, tapi RSX dia lebih laju, dia beli modified. Pergi tukar ni untuk laju. Habislah. Dan sebenarnya kan, motor macam ni lah yang dah terbukti juga jalan jauh. Saya bukan nak condemn Superbike Superbike tu bukan awak tak boleh jalan jauh. Problem banyak kalau awak gunakan Superbike ni, kalau jalan jauh ataupun motor adventure tu kan, touring ni motor tu kan, memang bentuk dia, spesifikasi dia semua boleh jadi untuk sesuai jalan jauh, dengan fork dia, dengan dia punya brake dia, dengan dia, segala macam teknologi yang ada pada motor tu semua boleh jalan jauh. Tetapi penyelenggaraan rosaklah spare part pada motor ni kan. Bukan senang nak dapat spare part dia tu. Sebab motor tu bukan semua orang boleh beli. Kalau harga motor tu dah setara dengan harga kereta, orang tu betul-betul minat pasal motor. Kalau tak, dia tak akan beli. Jadi mekanik nak buat tu pun terhad. Alat ganti tersebut yang nak digunakan pun bukan senang dapat. Macam RSX ni kita boleh jumpa kat Thailand, jumpa kat Vietnam kan. Kan senang kan barang tu senang dapat. Tu sebab tu lah motor-motor macam ni dah terbukti dan maintenance dia lebih rendah banding dengan maintenance motor adventure. Kadang-kadang saya tengok motor adventure tu nampak memang menarik lah kan, menarik dengan apa semua, memang sesuai jalan jauh, tapi sebenarnya tak terbuat. Kalau awak boleh buat pun dia punya kos sangat tinggi. Awak gunakan minyak yang banyak, maintenance dia mahal, spare part dia mahal, mekanik dia kena betul-betul hebat, betul-betul berpengalaman, dan ada juga tools ataupun special equipment yang digunakan untuk nak buka ataupun nak setting motor tu. Benda tu bukan calang-calang Jadi sebab itulah motor-motor macam ni walaupun 150cc dah terbukti jalan jauh. Okey, saya nak cerita pula tentang kelemahan Honda RSX. Asyik kebaikan je. Okey, 10 kelemahan pula. Okey, untuk RSX ni pada pendapat saya lah, saya tak suka posisi menunggang dia. Badan kita dengan kaki kita macam seolah-olah lurus je. Tempat duduk dengan kaki tu macam kaki ke belakang sangat pula kan. Jadi lutut kita ni tak cukup. Kalau membengkok ke, saya tak tahulah. Tapi dia punya imbangan ni dia tak best. Imbangan ni dia. Dia duduk dengan tu, imbangan dia tak cantik. Tak tahulah saya nak cakap. Tak sedap lah tunggangan dia. Tunggangan dia tak sedap. Sisi awak duduk atau tak duduk tu dengan kaki tu tak sedap. Kaki tu macam nak kata lurus tidak, lipat sangat tidak, tapi tak sedap lah. Itu sebenarnya komen dari segi pengalaman saya. Posisi penunggangan dia tak sedap untuk RSX. Ini minta maaf lah kalau awak kata sedap. Sedap je, terpulang lah. Tapi kalau saya tak sedap lah tempat duduk. Orang cerita pasal tempat duduk ni. Tempat duduk ni adalah guncing. Guncing, kecil, guncing, keras dan keras tempat duduk dia ni. Tempat duduk dia ni sisi dah cantik dah. Kalau dia bagilah tempat duduk macam Honda Vario ke, Honda Vario 150 tu kan sedap kan, lembut dan cukup. Ini kecil sangat. Memang ada kelebihan tempat duduk runcing ni. Kalau tengok tempat duduk basikal kan kecil dan nipis kan. Tapi untuk orang mengayuh. Tapi untuk yang ni awak senang nak ubah kedudukan badan awak. Agak dia tak berapa cantik. Jadi kalau betul-betul nak main lumba, sepatutnya rendahkan lagi kat sini kan. Boleh kaki tu terlipat kan, macam untuk racing je kan kat situ. Tapi jauh pula tu. Tak macam mana dah setting dia. Kalau ni dapat ditinggikan sikit, sedap sikit. Tapi tak tahulah macam mana dia setting dia. Jadi tempat duduk ni dengan kecil, dengan guncing dia, aduh, package duduk tak selesa. Kalau orang belakang duduk sangat pendek dah pasang kotak lagi teruk, nak bersandar macam mana, ruang sebesar ni. Ada buat macam Superbike, belakang dia lebar lagi pun bagus juga. Tapi tak tahulah, tempat duduk ni pendapat saya memang 100% tak sedap duduk.
keras, kecil, tak selesa. Motor dah sedap tapi tempat duduk tak sedap pula. Aduh. Okey, yang ketiga bentuk Honda RSX ni memang cantik. Memang cantik lah. Macam saya cakap yang mula-mula dia cantik. Tapi kalau awak nak cuci, aduh, duka cita lah. Dia terlalu banyak bilah. Celah sini, celah sana, celah sana, celah sana. Kalau awak cuci sendirilah. Tapi kalau awak hantar kedai tak masalah. Semua kedai uruskan. Dia ada banyak celah-celah tu. Awak kena, ni celah ni, celah ni, celah ni. Celah-celah tu banyak sangat. Celah tu motor biasa tu terlalu banyak sangat. Dia punya beliku-liku macam celah ni nak cuci. Celah ni, sampai kat meter bercelah-celah lagi. Bercelah-celah. Aduh, depan lagi. Terlalu sangat bilah dia. Terlalu banyak sangat dia punya penyambungan dia. Jadi nak cuci motor ni ambil masa Ambil masa. Kecuali awak pakai shower punya sabun kan, awak tengah bilah-bilah sikit, itu senang lah. Tapi kalau nak cuci biasa, kalau motor EX5 dah lama siap dah, dia tak siap lagi. Jadi nak cuci motor RSX ni susah sebenarnya. Masuk dia punya rim kan, rim tu alah macam salah labah ni kan. Aduh, macam ni dah kotor ni, kalau nak cuci susah. Tapi kena cuci pakai tangan juga. Kalau terlalu banyak pakai chemical, nanti awak punya cat jadi tak cantik. Memanglah senang pakai chemical, sembuh chemical je. Tapi chemical tu dia cucikan kekotoran, tapi dia makan plastik ataupun makan getah. Jadi tak elok juga pakai chemical tu sebenarnya. Kena cuci pakai tangan je. Tapi itulah nak cuci dia susah. So awak boleh fikir sendirilah, nak cuci Honda RSX sangat susah. Okey, yang seterusnya lah tangki minyak. Tangki minyak RSX ni sangat kecil. Sangat kecil. 150cc awak isi, awak boleh dapat dalam 1.3, 1.4 macam tu je. Lepas tu lampu dah kelip dah. Jadi RSX ni tangki minyak dia kecil. Boleh tukar, tapi itulah bila dah tukar kos kita dah bertambah. Apalah gunanya beli motosikal, lepas tu tangki nak kena beli lain pula. Tak ditukar, menderita. Kejap dah habis. 150cc kan, memang enjin dia ringan, sedap bawa apa semua. Tapi tangki dia kecil, cepat habis. Kadang-kadang baru isi, dah nak habis dah. Ini belum jalan jauh lagi. Jalan jauh saya pernah kena pergi tempat-tempat yang agak jauh sikit, dah risau dah. Tengok bar dia tinggal 2. Dia punya bar minyak tu mula-mula dia nampak penuh, tapi bila dah start setengah kan, dia punya bar tu dah tinggal lagi 3 kan, nak habis kan. Masa tu dia cepat habis. Sangat cepat habis. Masa tu kita dah risau dah. Jadi tangki dia kecil lah, problem tu. Okey, sebenarnya lah gegaran enjin Gegaran enjin untuk Honda RSX sangat terasa Terasa dia punya piston menghentak dinding chassis dung. Terutama kalau awak naik RPM dah masuk 7,000 lah. Terasa dia punya bergegar, tangan bergigil macam kena massage. Tapi itulah, bila dah turun badan pun jadi macam tak tentu arah dah. Pegang dia dikebas-kebas ni. Dia punya enjin dia bergegar lah. Kalau kita bawa laju bergegar. Kecuali kita dah share, dah naik kan, dah settle sangat naik motor, tak ada masalah lah. Tapi kalau nak bawa tu, kalau dah tinggi RPM dia, gegar dia akan main gegar bergegar-gegar. Aduh, dia tak menyebabkan kita rasa tenang lah. Itu yang tak best tu tentang enjin dia ni, bergegar. Okey, nombor 6, keselesaan pemboceng belakang memang tak best. Betul lah. Awak tengok tempat duduk dia dah lah kecil, tirus kan. Orang belakang duduk terseksa dengan dia punya pemijak kaki dia macam ni. Nak selesa apa ni, tajam lah. Ni macam baji, tajam ni lah, tajam je lah, nak elakkan dia tergelincir. Tapi tempat duduk belakang dia tak selesa. Kalau awak tengok orang naik penumpang RSX-nya, awak duduk lah lama. Lepas 5 minit awak rasa lah, awak dah rasa tak selesa dah, kecil, rasa nak turun je. Tapi nak buat macam mana kan, kalau awak buat pertengah jauh, lagilah terasa. Yang kata motor cup ni tak jalan jauh, motor cup ni jalan jauh sebenarnya. Awak tengok orang Malaysia kadang-kadang balik Kelantan, balik Penang, balik Johor naik motor je. Tapi itulah, tempat duduk keras, kecil. Aduh. Okey, yang ketujuh, motor ni kalau nak kawal dalam keadaan jalan jam susah. Nak jaga clutch dia dengan nak jaga motor. Biasalah kan, motor namanya motor clutch kan, memanglah kena pakai clutch. Tapi nak kawal motor tu dengan enjin dia kadang-kadang cepat mati kan. Enjin ni kadang-kadang dia nak masuk, bila RPM dia rendah, nak tukar gigi masuk gear ni jadi susah tau. Tu untuk Honda RS, untuk model ni lah yang akan datang, yang terbaru RS Winner, dia kata dah tukar clutch baru kan, tu mungkin lah. Tapi yang ni, yang model ni kan, untuk jalan jam kan, dengan nak kontrol motor dia jam, terasa tak masa pengguna lah. Yang sesuai highway je lah, highway jalan lurus kan, enjin dia dapat lepas kan, tu okey lah. Tapi kalau jalan-jalan yang macam agak jam kan, jam atau traffic light jam balik, susah. Itu normal pada kebanyakan motor. Tapi
Ada motor yang walaupun dia pakai clutch, tapi dia nak kawal dalam keadaan jam dia senang. Dengan keadaan tempat duduk, dengan ketinggian ni tadi dah terangkan tadi, dengan nak jaga handle dia tak sesuai untuk jalan jam-jam. Ataupun kalau awak bawa anak sekolah ke rumah pergi pasar ke, memang tak sesuai. Dengan ruang dia sempit, itu problem tu. Nak kawal dia tu, dia agak macam liar sikit. Dia bukan liar sebab enjin dia kuat. Dan tu kita nak kontrol kita punya hala tuju jalan tu, payah dengan RSX ni. Susah nak dijinakkan sebab badan ni bukan enjin. Enjin nak dijinakkan senang, tapi badan dia tu dengan enjin dia punya timing tu, dia tak begitu ideal lah. Itu adalah pendapat peribadi saya dan apa yang saya alami. Okey, seterusnya adalah throttle keras. Throttle ni keras keras. Mula-mula baru mungkin lembut kot, tapi makin lama makin keras. Ni dah 3 tahun pun keras. Dia keras tu bukanlah kita nak dia lembut sangat, tapi dia punya rasa tu keras. Nak rem tu, saya tak suka motosikal yang throttle dia keras. Mungkin kabel dia 2, tapi dia keras. Nak pusing tu keras. Lagi jauh sikit kita pulah tu selesa kan, tapi dia agak keras. Keras tu tak sedap tu. Okey, yang ke-9. Yang ke-9 adalah tunggangan motor. Tunggangan motor ni mudah bosan. Macam mana saya nak cakap tu? Bosan. Nak bawa dia bosan lama-lama. Kan? Bosan. Bukan pada saya kot. Ada orang bawa jalan jauh tak bosan pun. Itu pulang pada awak lah. Tapi kalau saya lah, tunggangan dia ni membosankan. Itu daripada keselesaan lah. Bila keselesaan dia kurang, kita bawa juga jadi bosan. Okey, yang ke-10 akhir sekali. Ruang simpan barang untuk RSX memang tak ada. Bawah tempat duduk dah penuh. Ini nasib baik boleh pasang bakul. Nasib baik boleh pasang kotak. Kalau tidak, tak ada apa. RSX ni kalau ikutkan, dia lagi elok pada motor ada tangki, sebab dia adalah space untuk nak simpan barang. Boleh pasang box, dia simpan barang kat depan. Kalau tidak, dia macam motor ada tangki depan lah. So ruang simpan barang sangat limited pada RSX. Dengan keadaan dia, nak bawa dia agak bosan sikit. Dan kesuhan dengan isu-isu dia. Okey, kesimpulan dia RSX bagus untuk golongan muda, yang badan kecil, yang tak ada fikir apa-apa, nak suka-suka. Tapi kalau nak bawa anak, nak bawa isteri, nak pergi pasar, tak cukup, tak sesuai. Enjin ni cukup power, tak sesuai. Sebab enjin motor ni sebenarnya untuk motosikal yang ada tangki depan, untuk tangki depan, tapi dijadikan motor kapcai. Kalau awak tengok kat Indonesia ada satu model macam ni, dia ada tangki depan. Itu sesuai lah kot. Tapi kalau untuk motor kapcai, enjin tu ni dia kecil kan, jadikan motor kapcai. Macam ni lah keadaan dia. Akan ada kelemahan-kelemahan dia. So terpulang pada anda lah. Ini adalah perkongsian dan pendapat saya saja. Okey, rasanya setakat di sini dahulu perkongsian saya tentang Honda RSX. Jumpa lagi.